Ish, apa kes pula ni? Penuh kat tepi parit ni. Tu dia tu, daripada buat apa ramai-ramai ni. Nampak tak tu? Tu dia. Tu penuh sampai ujung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya mai satu pertandingan memancing satu event pertandingan memancing di Parit Panjang, Kuala Ketir Lain macam sikit Selalu orang mancing kat kolam lah ni. Ni pun dikatakan kolam juga, tapi dia memanjang macam tu kan. Tapi sekali tengok nampak macam parit lah. Tapi memang dia ramai, 300 lebih penyertaan Memang padu lah. Nampak tak? Oh, subhanallah. Penuh orang tu, peserta beratung tu. Memang jenuh lah orang. Memang meriah lah program ni Alhamdulillah. Rare lah, jarang boleh nampak lah lagu ni lah. Tapi ni kita pemain duk sat saja. Saya pun ada urusan lain lagi. Jom ikut jom. Alhamdulillah, kita berkesempatan ziarah kubur lah. Yang ni untuk siapa yang sabar kita maklum lah Ni kubur para syuhada Memali Peristiwa Memali ni kubur mereka. Sebelah dia sikit saja kubur ayah saya duduk sini. Tu tuan-tuan Jadi kita pakat ziarah lah, pakat sedekah. Al-Fatihah pada semua lah. Al-Fatihah. Kemudian saya singgah satu kedai yang viral yang terletak di Kampung Mengkuang Hujung, iaitu kedai makan Kak Bihah. Mereka kata bihun sup dia memang padu Saya pun try. Memang berbaloi. InsyaAllah boleh singgah lepas ni. Ni dia ni. Sedap lah ya Allah. Boleh try. Alhamdulillah. Lepas makan kita ziarah satu pondok Pondok ni dikenali dengan nama Ribat Pondok ni memang luar biasa sikit bagi pendapat saya. Nampak tak tu? Mereka bukan ada pengajian pondok saja. Mereka sediakan dengan kemahiran sekali. Nampak tak tu? Dengan sistem pertanian mereka sendiri. Dengan sistem penternakan mereka sendiri. Ada macam-macam lah. Memang puas hati lah bila tengok Nampak? Hak ni dia ikan talapia lah. Nampak? Tu dia. Hak ni pula dengan ayam telur mereka ni. Nampak? Bukan kata boleh mengaji saja. Mereka siap sediakan dengan sedia kemahiran Boleh sabung lagi. InsyaAllah. Dikatakan boleh masuk sampai Unisham. Mereka ada hubungan lah dengan Unisham apa bagai tu InsyaAllah. Ni kita ziarah-ziarah tengok lah ni. Tu. Kios hari ni sehari habis kat Parit Panjang macam ni lah Alhamdulillah. Okey lah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Lebih kurang minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.